Apa beza postpaid dengan prepaid? Sebenarnya beza dia banyak. Cuma saya bagi 3 perbezaan yang ketara prepaid dengan postpaid ni. Yang pertama, postpaid ni biasanya dia bayar mahal lagi sikit. Sebab apa? Sebab postpaid ni biasanya dibagi je kita bil tiap-tiap bulan, kita bayar je. Dan biasanya postpaid ni orang ambil sebab dapat siap handphone sekali. Kadang-kadang kita dapat handphone percuma kan. Tapi sebenarnya bukanlah percuma kan. Kita buat loan dengan dia. Jadi kalau dah nama pun buat loan, mereka tekan lah kau-kau. Sepatutnya handphone tu kita bayar bulan-bulan harga begini, tapi dia naikkan interestnya. Plan tu sebenarnya murah je dia bagi. Tapi disebabkan kita ambil set handphone, plan tu pun dia naikkan juga harga. Itu yang kita bayar sampai beratus setiap bulan. Yang kedua, postpaid ni, kalau korang guna data tu banyak ke ataupun sikit je, korang tetap kena bayar sama juga. Tapi kalau prepaid, dia boleh adjust ikut poket kita. Kalau waktu tu kita tak ada sen sangat, kita boleh ambil plan yang harga dia lebih murah. Kita boleh ikut bajet kita lah. Yang ketiga, postpaid ni, dia ada macam-macam hidden charge. Korang call luar negara, tak termasuk dalam bil tu. Korang call hotline, tak termasuk dalam bil. Korang guna data lebih daripada FUP dia, dia tak termasuk dalam bil. Postpaid juga, dia kena bayar SST. Tapi prepaid, tak payah bayar. Dan sebenarnya kan, ramai orang ingat, kita bila pakai prepaid ni leceh. Nak kena top up pergi kedai, beli top up tu goreng-goreng kan. Itu zaman dulu kan. Sekarang ni nak top up dekat prepaid ni online banking pun boleh. Sedangkan kita bayar bil pun online. Nak top up melalui apps pun boleh. Dan kalau kau nak tahu, auto debit pun ada juga dalam prepaid. Jadi tiap-tiap bulan dia tolak aja daripada akaun bank. Apa pendapat korang pula? Mana lebih bagus? Postpaid ke prepaid? Cuba komen.